Hari ini saya akan membawa anda semua menjelajahi Sungai Batu Pahat. Sungai Batu Pahat telah dikenali pada kurun ke-16 dalam peta Portugis. Tom Pires menyebut Sungai Batu Pahat sebagai Rio Formosa. Ia membawa maksud sungai yang indah. Catatan oleh Abdullah Munshi menyatakan Portugis datang ke Melaka pada 1511 hingga 1624. Portugis menanda dalam peta Sungai Batu Pahat dan Gunung Banang sebagai Formosa dan juga menunjukkan kehadiran mereka di sini dan mencatatnya di dalam jurnal mereka. Batu Pahat sebuah bandar dengan sejarah, budaya dan kecantikan yang kadang-kadang tersembunyi. Tapi bagaimana kalau saya kata anda boleh menikmati semua ini dari sudut pandang yang unik? Ini adalah York BP Cruise, pengalaman yang membawa anda menjelajahi keindahan Batu Pahat dari sungai, seperti mana penduduk lama menikmati panorama ini berabad lalu. Mel, you tahu tak? Okey. Dulu dekat sebelah sana tu, dia ada penambang lama. Oh, So itu yang banyak orang cakap tu penambang lama Peserai kan? Betul. Sungai Batu Pahat bukan sekadar air yang mengalir. Ia adalah nadi sejarah. Dulu, pedagang-pedagang dari seluruh dunia berlayar melalui laluan ini, membawa rempah, hasil bumi dan kebudayaan. Ini merupakan jati orang asli Desa Seri Banang. Sepanjang krus, kita boleh nampak keindahan perkampungan orang asli yang mungkin ramai daripada kita sendiri tidak sedar kewujudannya. Memang membuka mata. Ini adalah tongkang-tongkang daripada Indonesia. Diorang datang ke sini melalui Selat Melaka, khususnya untuk hantar kelapa. Tambah lagi, saya teruja bila dapat tengok pelabuhan di sungai ini, tempat di mana kapal-kapal perdagangan antarabangsa singgah dari Selat Melaka. Hebat bila difikirkan sungai kecil ini ada peranannya dalam rangkaian perdagangan global. Okey, kalau korang ada rezeki, korang dapat tengok Abuya. Abuya seorang yang teliti, sudah tentulah si kibidi-bidi. Bom bom bom, yes 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 si kibidi-bidi. Dan kalau ada rezeki, korang boleh nampak bangau terbang indah atau buaya berenang perlahan kat tepi sungai. Sungai Batu Pahat bukan hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menyajikan pelbagai keunikan alam semula jadi. Tebing-tebingnya dipenuhi flora istimewa yang hanya tumbuh di kawasan Paya Bakau, mencipta landscape semula jadi yang tidak ternilai. Antara spesies flora yang dapat dilihat sepanjang pelayaran York BP Cruise termasuklah pokok api-api, pokok bebaru, pokok nipah, pokok jeruju. Saya rasa pengalaman naik krus ni tidak sepatutnya terhenti di kalangan orang tempatan je. Pelancong luar patut datang cuba. Bawa family, bawa kawan, confirm jadi memory yang tidak boleh dilupakan. Dari atas krus, saya betul-betul rasa connected dengan alam semula jadi, angin sungai yang segar, suasana yang tenang, pemandangan hijau di sekeliling. Jarang dapat peluang tengok kampung halaman kita dari sudut pandang yang berbeza. Kalau korang duduk sekitar Batu Pahat atau tengah plan untuk explore tempat menarik di Johor, York BP Cruise wajib ada dalam senarai korang. Trust me, this is healing in a way you have never imagined.